Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Tiljana harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Biar yang bersama-sama. Mulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Penutupnya. Okey, Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Dapat pahala membaca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Kak Arfah, Kak Cik, ya ni Kak Cik ni cakap kat geng-geng kita Jordan ke apa ya. Rindu kan? Jom kita jumpa kat sini. So Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, adik kakak semua ya. Kita dalam dalam pertemuan-pertemuan kita dekat daripada Menara Madinah Hufaz ni dah cerita dah pernah cerita pasal misi dakwah kami ke Mesir, ke Ireland, trip dakwah ataupun trip kembara rohani ke Uzbekistan. Mana lagi bang? Banyaklah tempat dah ya banyak dah. Cuma malam ni sebenarnya kita nak berkongsi macam mana perjalanan kami ke Aceh. Ke Aceh ya, tak jauh Aceh dengan sini lebih kurang 1 jam lebih je kan, betul tak bang? Ya. Naik kapal terbang lah kan ya. Tapi kita nak dapat apa ni, nak dapat ibrah daripada perjalanan tersebut. Kalau tak, kita hanya berjalan biasa macam tu je lah ya. Sedangkan pada setiap musafir, setiap perjalanan ni banyak sangat dia punya kebaikan dia. Ya.
Sebab itulah orang musafir tu doa dia mustajab, ya. Banyak lagi apa lagi bang? Yang orang musafir dapat pahala, Dan dosa, keampunan dosa, silaturahim. silaturahim, kasih sayang, ya. Masya Allah. Jadi hari ni kita nak bincangkan tentang perjalanan kami ke Aceh. Jadi silakan Ustaz start dulu. Ustazah ni masih jerih lagi, baru balik daripada ceramah dekat Tahfiz. Okey. Alhamdulillah. Bersama dengan anak-anak Matis Madinatul Hufaz, 600 orang. Ya. Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Ustaz Nafizah Musa dan seterusnya kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti program Relax Santai kami. Musafir mengambil ibrah di bawah tajuk bersama Menara Madinatul Hufaz setiap hari Rabu malam Khamis. InsyaAllah kalau kita berkelapangan, ada juga yang tak sempat. Dia asasnya begini tau. Asasnya ialah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu bergantung kepada macam mana kita merancangkan nawaitu kita. Kalau kita nawaitu berjalan sekadar nak berkenalan dengan masyarakat di sana, maka itulah yang kita dapat. Kalau kita musafir sekadar nak makan minum, maka itulah yang kita akan kalau musafir setakat nak ambil gambar, gambarlah yang banyak. Tapi kalau kita cuba luaskan skop kita untuk tujuan dakwah, tujuan kebajikan, tujuan kemanusiaan, apatah lagi sifat manusia ni hubbut tatallu', suka meninjau. Betul. Suka menjumpa. Kita ada banyak hubur kan? Boleh tak kita share sikit? Ustaz dah sebut hubbut tatallu'. Hubbut tatallu' ni secara psikologi manusia, ya. Manusia ni ada nafsu kan? So nafsu manusia ni, boleh yang bang kita masuk tajuk ni dulu ya. Nafsu manusia ni dia ada banyak jenis. Yang Ustaz sebut tadi tu adalah yang itu level tu stage 1 tu. Apa level pertama nafsu? Apa tadi abang sebut tadi? Ustaz sebut hubbut tatallu'. Cuba eja boleh? Tulis ejaan tu. Hubbut tatallu'. Hubbut tatallu', apa maksud dia, Ustaz? Suka meninjau lah aku. Tatallu' tu, manusia ni memang cenderung suka nak tengok-tengok. Nak tinjau-tinjau. Jadi ada orang dia pergi musafir semata-mata nak tengok-tengok je. Nak tinjau-tinjau je. Ya. Dan memang manusia tu ada sifat macam tu. Hubbut tatallu'. Mula-mula tinjau-tinjau, survey, ya. Tapi lepas tu hubbu tu jadi hubbu apa lagi? Hubbut tamattu'. Hubbut tamattu'. Ni bukan cerita haji ya. Ni cerita nafsu. Bukan haji tamattu'. Bukan haji tamattu' ni. Haji tamattu' cerita lain. Tapi hubbut tamattu' adalah lama-lama bukan setakat nak jenguk-jenguk. Lama-lama nak menikmati. Nak rasa lah. Tengok orang Jepun makan macam sedap je kan. Ramen lah apa. Nak rasa lah ramen tu. Tengok. Itu nafsu kita ya. Betul. Daripada survey, sekarang nak merasai, nak menikmati. Tapi dia boleh naik pangkat lagi tau. Naik pangkat lagi jadi hubbut tamalluk. Hubbut tamalluk ni maksud dia nak memiliki pula. Yang nafsu ni kalau tak betul-betul daripada tatallu' jadi tamattu', lepas tu nak memiliki pula, nak memunyakan benda tu, nak dapatkan benda tu. Lepas hubbut tamalluk ada lagi Ustaz? Ada Ustaz. Ustaz pernah cakap dulu. Hubbut tanaffus. Hubbut tanaffus. Siapa boleh tulis segala hubbu ni memang dapat hadiah tau. Hubbut tanaffus. Makna hubbut tanaffus ni dia dah memiliki, tapi lepas tu nafsu dia nak bersaing pula. Nak jadi terpaling. Biar dia yang terpaling lawa. Biar dia yang terpaling pandai. Biar dia yang terpaling kaya. Itu nafsu. Ada lagi satu bang. Lepas hubbut tanafus apa? Cakap tu ya rasanya. Ada satu lagi kita pernah bincang tapi kita terlupa. Ada yang kita sebut secara santai-santai namanya hubbut takabbur. Takabbur mana akad takbir 4 kali. Apa dia, solat jenazah lah. Ya, okey, tak apa. Ada lagi satu tu kami terlupa, tak apa, nanti kami share.
Jadi, kata Ustaz tadi, bergantung niat. Ada orang tu dia berjalan tu hanya untuk mewakili cita rasa dia untuk survey-survey, tengok-tengok. Maka dia dapat tu je lah. Ada orang pergi tu sebab nak beli barang. Dia dapat barang lah. Hubut tamaluk. Ya. Hubut tamattu'. Tapi kita cuba nak memperbaiki diri kita dalam bermusafir. Dan kita nak doa ni, semua yang sedang mendengar ni, biar Allah murahkan rezeki. Allah lapangkan rezeki. Adik-adik semua, anak-anak semua ni, biar murah rezeki untuk kehidupan kita yang baik dunia akhirat, dan dapat juga pergi berjalan tengok tempat lain untuk mengambil ibrah. Jadi sila Ustaz, cerita Aceh ni. Jadi cerita Aceh. Jadi cerita Aceh ni ya jiran kita yang dekat yang terletak di utara Malaysia. Ketika berlaku baru-baru ni hujan lebat yang menyaksikan kemusnahan berlaku, ada Masya satu Allah. statement yang dikeluarkan oleh Tun Mahathir. Ya, yang baru ni lah. Yang terbaru. Apabila kata seluruh rakyat Malaysia mesti menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada warga Aceh. Okey. Sebab apa? Aceh sanggup menjadi penampan kepada daripada terhindarnya angin puting beliung, ribut taufan melanda Malaysia. Sebab apa? Aceh lah pelindung dia. Masya Allah. Ni Maknanya kena Aceh dulu. Aceh dulu. Jadi Allah kira Akbar. angin, ribut, taufan, tsunami, gempa bumi tu, kalau ikutkan dari segi geografi dan geologinya, dia akan melanda Masya Aceh sepuas-puasnya. Baki-baki itu barulah melanda Melaka, melanda Semenanjung Malaysia dan seumpamanya. Jadi itulah pengalaman yang berlaku pada setiap masa. Apa yang dialami oleh Malaysia itulah tempias ekoran daripada sanggupnya Aceh menjadi penampan kepada malapetaka. Maka beliau menyebut sekali lagi, rakyat Malaysia dengan apa yang berlaku, sama ada tsunami pada tahun 2004 ke ataupun pada yang terbaru banjir kilat ke, mestilah orang kata simpati, mesti memberikan bantuan. Sebab apa? Mereka ni ibaratkan abang besar yang menjaga maslahah dan kepentingan rakyat Malaysia. Jadi Ustaz bila baca kenyataan macam tu, Masya Allah, ini kenyataan di luar kotak. Out of box thinking. Cara berfikir itu, kita kena rasa penghargaan kepada rakyat Aceh. Maksud dia kita kena tolong kan? Ya, memang kita kena tolong. Jadi berbalik pada cerita Aceh ni, Masya Allah, memang bila kami pergi ke sana, Kita pergi tu bila tu? kita pergi kalau tak silapnya Itulah, tak ingat dah pergi bila. lama sangat dah kan? Yelah, beberapa tahun lepas Beberapa lah. tahun lepas. Tapi lepas pada COVID kan? Lepas COVID lah. Maknanya 2023 2023. kot kami pergi. 2023. Betul. Dan Alhamdulillah kami pergi pun dengan tim yang membuat kajian. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah kami disinkronisekan dengan perbincangan, dan akhir sekali dengan kami mendengar, dengan kami menjadi syuhudul a'yun, melihat sendiri lokasi demi lokasi, paparan sejarah hingga paparan sejarah, menyebabkan kami terasa, ini mesti dikongsikan secara bersama. Poin pertama ialah kalau kita lihat sejarah Aceh ni, Masya Allah, dia adalah tempat pengembangan Islam yang terhebat di Asia Tenggara. Bayangkan bagaimana pedagang-pedagang daripada Eropah, daripada China, daripada India, untuk melalui satu sama lain mesti singgah di Aceh. Yang mana akhirnya Aceh menjadi pusat tamadun Islam yang sangat terkenal pada satu masa dahulu. Bahkan kami sendiri ketika pergi ke Aceh sendiri pun diberitahu bagaimana orang Melayu ketika mana nak pergi menunaikan umrah, mereka akan singgah dulu ke Aceh. Daripada tanah Melayu. Mereka singgah ke Aceh dan mereka mengambil masa lebih kurang sebulan untuk tafaquh fi din. Belajar agama terutama sekali dalam bab haji ni, betul-betul mutamakin. Sebab apa? Ulama-ulama di Aceh ni, Masya Allah, mereka ada yang mengarang kitab berbahasa Arab, kitab Jawi. Dan kami ketika pergi ke muzium tu memang nampak kitab demi kitab yang sangat hebat. Ramai di kalangan mereka yang mengajar di Masjidil Haram pada masa itu. Ini kehebatan yang ada pada Aceh. Dan berbalik kepada apa yang disebut oleh Tun Mahathir tadi, bagaimana Aceh menjadi penampan. Kalau kita kembali kepada sejarah lampau,
iaitu tahun 1511. Kita belajar sejarah Ah, boleh. sikit lah, tak nak Otak ni berat kena sangat. dilatih tau. Kena dilatih nak ingat lah apa. Ya, suka nak relax-relax je kan. Okey. Sekali kena heavy sikit Sekali. lah. Sebab macam ni, sekejap ya Boleh, Ustaz. silakan. Tadi kan kita cakap pasal musafir kan. Sebenarnya rakan yang menemani musafir kita tu memberi pengaruh yang besar. Ya, sebab tu kami pun kami ni nak memperbaiki diri kan. Jadi kalau kita pergi mana-mana negara, kita suka sangat nak ikut orang yang, contoh macam masa kami pergi Turki, masa kami pergi Aceh, ya, kami memang nak ikut pakar sejarah. Ya, sebab apa? Sebab boleh jadi itu bukan bidang kami berdua. Kami berdua ni bidang usuluddin ya, tuan-puan. Ustaz bidang akidah, ustazah bidang pemikiran Islam, perkhususan psikoterapi. Jadi kami bukan bidang sejarah. Jadi bila kami pergi Turki dan kami pergi Aceh, kami nak ikut pakar sejarah. Jadi kami masa tu ikut Kita Prof. belajar lah juga. Ya, ikut Prof. Kamaruzaman Yusof ke Turki dan ke Aceh juga. Dan macam saya pernah cakap dengan adik-adik tuan-puan, Ustaz dia akan bawa buku. Sebab tu Ustazah banyak yang dah lupa sebab Ustaz tak catat. Sebab saya tengok Ustaz dah catat, biarlah kan. Tapi Ustaz akan bawa buku. Ustaz tulis belaka apa yang Prof Kayu tu sebut. Ustazah dah tidur dah lambas dia perjalanan tu, kadang-kadang ya, kalau kat Turki tu sampai 7-8 jam lambas. Ustazah dah tidur dah. Ustaz tulis semua yang Prof Kayu sebut. Termasuklah pergi Aceh tu. Ya, memang Ustaz catat semua. Jadi penting kalau kita pergi bermusafir, pertama menentukan niat kita, apa yang kita nak cari sebenarnya. Yang kedua, menentukan sahabat yang kita nak pergi bersama-sama. Sebab dia sangat memberi pengaruh kepada kita. Dan Alhamdulillah, yang Allah izinkan kami pergi tu, kami pergi dengan pakar sejarah. Kan, jadi mari kita dengar sejarah sikit ya, sebab kami dah secara ringkas ini bukan kuliah sejarah, tapi secara ringkas nak menggambarkan betapa akrabnya Aceh dengan Malaysia ini. Jadi ketika mana tahun 1511 ketika mana Melaka jatuh ke tangan Portugis, dan itulah yang dibicara dalam buku-buku sejarah, menyaksikan kejatuhan kepada kerajaan Melayu Islam. Kita dapati bagaimana Aceh tak duduk diam. Aceh bawa semangat ukhuwah Islamiyah untuk memerdekakan Melaka. Memerdekakan Melaka bermakna memerdekakan Malaysia, tanah Melayu keseluruhannya. Maka kita lihat dari segi sejarahnya, tahun 1521 Sultan Aceh, Sultan Ali Muhyiddin Shah terus menggerakkan tenteranya untuk menentang Portugis. Setelah mana dilihat Portugis mulai establish menguasai Melaka. Tak berjaya. Datang pula Sultan Ali Din Izzuddin Shah 3 kali berturut-turut. Tahun 1527. Mana kalau takkan kerja pula. Ini catatan Ustaz ya, salah sebut ya. Sultan Aliuddin Izzuddin Shah ni 3 kali cuba nak ambil balik Melaka. Daripada penguasaan Portugis kan. Pertama tahun 1527. Kedua, datang lagi 1547. Ketiga, datang lagi 1564. Bagi tahu ya. Berjaya ke tak berjaya? Berjaya ke tak? Tak tahulah berjaya. Baik. Dalam apa yang kami pergi ke Aceh, diberitahu oleh mereka yang pakar dalam bidang sejarah di Aceh, tak berjaya bukan kerana Portugis kuat. Tapi tak berjaya sebab masyarakat Melayu yang ada di Melaka pada masa itu, ada di kalangan mereka yang lebih selesa bersama dengan Portugis. Diberi ganjaran, diberi pangkat, diberi kedudukan. Situlah poinnya. Poinnya datang tolong. Ya. Sehingga kan mereka mengatakan, wah, Portugis datang membawa kemodenan. Tali baru boleh kata. Ya betul. Tahulah tu. Ini namanya Sikitul. Dan Sikitul ini sebenarnya ada di mana-mana. Sikitul ya. Sikitul ni istilah yang panjang lah, nak menggambarkan kepada sosok yang menjadi tali baru. Perangai-perangai dah ada daripada dulu Ya betul. Di Singapura ada Sikitulnya, di Tanah Melayu ada Sikitulnya, di Aceh sendiri pun ada Sikitulnya. Kalau kata di negara Arab, lagi banyaklah Sikitul-Sikitulnya. Bukan seketul.
Sikitol ni bahasa apa bang? Si Kitu ni seseorang, sebenarnya dia adalah yang Tapi menjadi itu bahasa Kelantan ke? nama orang. Oh, nama orang. Nama orang di mana dia ni Kejap ya. Ada orang tanya, Ustaz makin slim, Ustazah. Ustazah tak ada apa rahsia, tapi Ustaz, Alhamdulillah, setiap hari tu insya-Allah tak miss lah 5 kilometer berjalan. Apa nama tu? Brisk walk. Ya, jadi jaga kesihatan jugalah sebab hari tu Ustaz tak sihat kan. Alhamdulillah. Okey. So si Kitol tu nama orang. Nama orang Tapi orang dia Melayu mana pula bang? tu di Singapura. Oh ya, okey lah. Okey, saya tak nak cerita panjang. Okey. Okey, baik. So, itulah yang menjadi satu pengajaran kepada kita, iaitu pengajarannya jangan jadi tali barut. Susah-susah pun biarlah kita ada kedaulatan. Susah-susah Masya-Allah, pun kita betul. mesti genuine perjuangan kitanya apa dia. Jangan kerana habuan, kerana kepentingan duniawi, Ya, kerana kepentingan betul. pangkat, maka akhir sekali kita mengkhianati Betul, anak betul. bangsa kita Sebab sendiri. tanah air ni Ya, benda kita nak wariskan pada anak cucu. betul. Pada anak cucu tu nak diwariskan. Jangan fikir sekejap dengan kepentingan diri kita yang sekejap sangat. Ini pengajaran Ya, besar kita nak kita makan punya. harta ni sampai lama mana. Lama-lama tua mati juga. Tapi tanah air tu nak jaga sebab apa? InsyaAllah panjang umur anak keturunan kita. Biar berdaulat tempat mereka tinggal tu. Tu cerita dia. Ya. Okey. Teruskan dengan cerita Aceh. Sebab itulah ceritanya ini pengajaran ketika Aceh. kami dibentang hal ini, Masya Allah, orang kata dengan rasa sugulnya pihak ahli sejarah di Aceh memberitahu kepada kami semua. Okey. Pandailah flywing tu. Dia kata si Kutul tu punca kejatuhan. Ada tadi kat atas tu ya. Si Kutul punca keruntuhan kerajaan Melayu Melaka di tangan Portugis. Terima kasih lah flywing tu. Okey. Baik. Yang ni apa bang? Okey, 51, kemudian datang pula 53. raja yang ke-9 namanya Sultan Ali Riayuddin Shah. Bagaimana Masya Allah. beliau bersama dengan rakyat Aceh hampir keseluruhannya Masya Allah. mobiliskan satu kekuatan secara konsisten. Masya Allah. Bermula daripada 1573. Mana baca? Okey, baca. Pada tahun 1573, Sultan Ali Riayatuddin Shah nak bantu lagi. Kemudian tak berjaya, turun lagi 1575. Tak berjaya juga, turun lagi nak bantu Melaka tahun 1577. Berjaya ke tak berjaya ni? Semuanya tak berjaya. Semuanya tak berjaya. Puncanya satu je. Satu. Orang di Melaka sendiri tidak boleh bersatu untuk menerima pertolongan daripada Aceh ketika itu. Ada di kalangan mereka yang belut, ada di kalangan mereka yang menjadi duri dalam daging. Allahu Akbar. Ini sangat-sangat bahaya. Okey, yang ni pula. Okey, sehinggalah kepada sultan yang paling hebat, tuan-puan, bila kita belajar sejarah Aceh, kita mesti dihidangkan dengan kemuncak kegemilangan kepada kerajaan Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda. Alhamdulillah, kami pergi melawat ke lokasi rumah dia. Oh, yang kita hidup kat tangga tu. Betul itu. Dan Ustaz banyak ambil gambar. Tak dengar penerangan. Jadi usaha yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda ni juga dibuat sebanyak 2 kali, tahun 1615. Tahun 1615, lepas tu sekali lagi tahun 1638. Jadi siapa bawah nama ni? Itu adalah mereka yang datang kemudian lah, daripada Syekh Nuruddin An-Nuri, Syiah Muda dan sebagainya. Jadi ala kuliahnya nak beritahu, kita jangan rasa terpisah. Oh, ini sejarah Aceh, tak ada kaitan dengan Melayu. Nak beritahunya bagaimana Aceh berusaha gigih membantu kita untuk memerdekakan tanah Melayu. Sebagaimana dari segi geografinya, Aceh, batang tubuh bumi Aceh itu seakan-akan boleh berkata, tak apalah, aku menjadi abang besar melindungi kamu daripada ribut, taufan, tsunami, biar kami yang kena. Jadi nak apa lagi tuan-puan lebih hebat daripada ni? Orang Aceh, body mereka, minda mereka, jiwa raga mereka bantu Melayu Islam di Malaysia. Bumi itu sendiri. Yelah, sebab tu bang kalau tengok sebenarnya kalau kita tengok keturunan Aceh, kita kat Aceh, kita nampak dia ada beberapa keturunan ya, Turki, India, Arab, betul. Cina
Betul? Ada satu kan? Dia ada. Sebab tu kalau kita pergi Aceh, kita nampak wajah mereka tak sama. Sebab dia bawa pada keturunan-keturunan yang kemudian duduk dekat apa? Duduk dekat Aceh tu. Cuma kita tahu bahawa kalau masyarakat Aceh yang dulu-dulu tu lah ya, jiwa juang mereka tu kuat. Semangat juang mereka tu Sehingga kuat. sekarang ni pun mereka Sampai masih sekarang ni. utuh. Oh ya, Dan mereka betul. sentiasa bercakap perjuangan, mereka bercakap Betul. autonomi sehingga sekarang. Betul. Mm. Sebab contoh tuan-puan, biasa kita kalau pergi mana-mana negara, kita punya apa tourist guide tu kan, pemandu pelancong tu biasanya cakap tu macam light-light je, seronok je. Tapi masa kami pergi Aceh kan, ya, dia punya pemandu pelancong dia macam nak berjihad. Ya betul kan? Ya, Ya. betul. Dia bercakap tu sampai kita orang tak tidur siapa bercakap bunyi nak berjihad kat depan tu. Dia cakap macam ni, dia cakap ya, dia nak beritahu tu macam mana negeri mereka tu, macam mana sejarah perjuangan kata ni. Tak ngantuk macam ni ya, pemandu pelancong cakap macam nak ajak pergi berjihad je. Ya. Ya, jadi memanglah kita nampaklah ya, nampaklah mereka tu masih kuat dengan sejarah mereka. Dan ini membentuk jati diri sebenarnya. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Ya, anak-anak kita, anak-anak muda, biar tahu sejarah. Baru kita tahu nanti menghargai perjuangan orang terdahulu. Dan kita tahu nak menyambung perjuangan tersebut. Ini tanah air kita. Ya, tanah air kita, tempat kita mengenal agama. Ini kena jaga betul-betul. Dan kami masa pergi Aceh apa semua tu, kita tengoklah macam mana kehidupan dunia ni ya. Macam mana dunia ni berkembang. Macam mana kuasa-kuasa asing juga berkembang ya, soal penjajahan, bentuk lama, bentuk moden, semuanya berkembang. Semuanya datang dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Kalau dulu penjajahan dalam bentuk yang fizikal ya, tapi kita pun kena hati-hati juga. Hari ini penjajahan dalam bentuk yang penjajahan dipanggil apa ya bang dalam bahasa Arab tu? Istikmar. Al-harbu Al-Ghazwul Fikri. Al-Ghazwul Fikri maknanya apa ni, serangan pemikiran. Serangan pemikiran. Kita nampak macam rambut sama warna, muka sama, tapi masya-Allah, tapi pemikiran liberal. Ya, kita rasa nama lebih kurang sama. Yang ni nama Musa, yang ni nama Muhammad, yang ni nama Ibrahim. Tapi Allahu Akbar. Pemikiran tu pemikiran yang macam orang-orang yang tak beriman tuan-puan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk al-ghazwul fikri ataupun al-isti'mar, penjajahan pada zaman sekarang yang kita kena hati-hati. Sebab tu bila kita berjalan, kita akan menghargai apa yang kita ada. Kita akan menghargai kemerdekaan kita. Kita akan menghargai keamanan yang kita ada. Tapi semua tu menuntut satu pengorbanan, kesatuan, ya. Kesatuan. Jangan letak kepentingan diri kat depan. Tu benda paling besar. Jangan jadi pengkhianat kepada anak bangsa sendiri. Ya. Kepada agama sendiri. Demi serakah dunia dan demi kepentingan dunia. Betul, ya. So kita ni macam dah nak habis masa tau. Habis masa. Tak masuk cerita tsunami lagi ni. Ni baru tengah sejarah-sejarah ni. Ini baru mukadimah sebenarnya. Okey, jadi tak apalah, secara ringkasnya ialah begini. Bila mana Belanda menguasai Indonesia tahun 1641, kita dapati bagaimana Belanda menguasai hampir keseluruhan Indonesia kecuali Aceh. Tak dapat kuasai. Berperang. Sebab apa? Kekuatan jihad atas semangat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana mereka berjuang all out habis-habisan sehinggalah menjadikan Aceh tak dapat dikuasai oleh Belanda. Sampai bila tu tak boleh kuasai? Sampai selama-lamanya. Jadi apa yang berlaku ialah bila mana akhir sekali Indonesia selama 300 tahun Belanda menguasai Indonesia tapi tak boleh nak menguasai Aceh, sehinggalah akhir sekali nak rekahkan cerita ni, cerita 300 tahun lama. Apa ni, Belanda menguasai Indonesia selama berapa tahun? Hampir 300 tahun, daripada tahun 1641 sampai pada 1945. Ya Allah, lama. Tapi ingat Aceh tak boleh. Masya itu Allah. dia. Allah Ta'ala memberi keberkatan. Sebab itulah bagaimana ketika mana kerajaan Khilafah Uthmaniyah di Turki lemah, ketika mana lemah, sepatutnya Khilafah Uthmaniyah sendiri yang direct pergi menyerang Portugis, tapi mereka beritahu kami lemah saat ini. Akhir sekali apa yang berlaku ialah Aceh kata tak apa, kami kuat. Kami akan tolong
Melaka, dan kami akan tolong juga kerajaan Osmaniyah di Turki yang pada masa itu sedang berhadapan dengan banyak pihak musuh. Artinya bagaimana Aceh sudah menjadi suatu payung yang besar. Banyak orang ni hero-hero semua pakai laut kan? Betul-betul sangat Masya pakar, Allah, sangat hero pakar diorang dalam ni. bidang apa ni, pelayaran. Pelayaran, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi bila Ha. mana merdeka tahun 1945, akhir sekali mulalah berlaku kompromi. Okey. Kompromi bagaimana Presiden Amerika pula. Kita belum masuk cerita Amerika bang. Belum pergi Amerika. Belum. Kita belum Jadi pergi. akhir sekali bagaimana 5 presiden Indonesia bermula daripada Soekarno sampailah kepada Susilo Bambang Yudhoyono berbincang, bermesyuarat, berunding supaya wahai Aceh masuklah ke dalam Indonesia. Jadi akhir sekali Aceh bersetuju. Tanggal 1959 akhir sekali Aceh pun bersetuju untuk join dengan Indonesia. Tapi kita kena ingat bagaimana hebat tak hebat Aceh ni, dia ada sumber kekayaan tersendiri. Ada minyak, ada pertanian, bahkan ketika mana Ada arang tak? arang tu yang datang lewat-lewat lah. Lewat dulu-dulu Ya, tu. ya. Bahkan kalau kita tengok di sejarahnya, rakyat Aceh menyumbang emas masing-masing untuk membeli kapal terbang pertama Indonesia bagi tujuan pengangkutan. Ya. Ya, yang kita kata Garuda tu, nama dulu bukan nama Garuda, nama dia Selawat. Namanya Selawat. Kenapa? Nak beritahu kuat. Airline Selawat. Airline pertama. Ya. Ini confirmation daripada pihak sana dan kita pun double check dan sebagainya. Nak beritahu kuat. Sebab itulah kalau tanya kepada rakyat Indonesia, mereka respect bagaimana bersungguhnya rakyat Aceh, orang kata apa, luruk buang tanggal emas, intan, belian masing-masing. Nah, bagi kita beli kapal terbang demi untuk kegunaan di Jakarta, kegunaan Indonesia keseluruhannya. Tapi apakan daya, bila mana Aceh bergabung dengan Indonesia ataupun dengan Jakarta, mulalah janji demi janji tak ditunaikan. Okey, kuasa otonomi diberi, tetapi kekayaan disedut. Disedut, dihantar ke Jakarta. Kemudian pembangunan pun dilewat-lewatkan. Akhir sekali kemuncak daripada segala-galanya ialah apabila berlakunya gerakan Aceh Merdeka. Kemuncak ketidakpuasan rakyat Aceh kepada Indonesia. Ini berlaku pada tahun 1978 dan 1976, dan akhir sekali berlakulah peperangan, pembunuhan dan sebagainya yang juga masa tu umur kita setahun. Ya, kalau Musab 3 tahun lah. Musab lahir tahun 1973. Cerita GAM ni, Gerakan Aceh Merdekanya tahun 76. Tapi kemuncaknya berlakunya pada awal akhir tahun 98, 99 itu memang kemuncaklah pembunuhan, pembantaian oleh kerajaan tentera TNI kepada rakyat Aceh. Jadi kesian kan? Masa tu kita pergi tengok tuan puan, kita pergi satu tempat ke satu tempat, kita didedahkan dengan sejarah tu. Sebab dia satu hal juga kita kena faham. Kadang-kadang kalau kita tak tengok balik sejarah, kita tak hidupkan balik hati kita ni dengan cerita-cerita pengorbanan orang-orang terdahulu, semangat jihad yang mereka ada, kita jadi lembek tau. Lemau. Kita jadi lemau. Kita jadi generasi yang lemau, generasi au-au macam tu. Ya, bukan anak jantan. Sebab gini, kalau kita boleh katakan, mereka ni hidup untuk mempertahankan tanah air dengan darah, dengan air mata, dengan perjuangan, dengan mati syahid. Kita ni kadang-kadang nak mempertahankan apa yang sedia ada ni pun kita hilang jati diri. Sebab itulah kalaulah Ustaz boleh katalah, dan Ustaz memang nak kata pun malam ni, isu kuil haram yang berlaku di Selangor terutama sekali, isu babi yang diternak secara berluasa, yang dikritik habis-habisan. Okey, Raja Selangor pun tak bersetuju bagaimana babi diternak dengan skala yang besar. Kuil yang dibina secara haram pun masih lagi kita nak lunak.
Ini nak beritahu hilang jati diri kita sebagai seorang Muslim. Benar, Islam ni agama toleransi, agama bertolak ansur. Tapi ingat, bertolak ansur jangan sampai ke peringkat kita ini beransur-ansur ditolak. Ya. Tapi lebih malang kalau kita yang menjadi orang Melayu Islam pula yang berkompromi dalam perkara-perkara Ya. seperti ini. So kita ambil pengajaran Baik pengajaran, daripada pengajaran. sebab tu elok pergi musafir, berjalan, berfikir. Sebab tu kalau kita pergi jalan, jangan pergi jalan-jalan macam tu je. Macam kami bukan orang yang arif juga dalam sejarah. Tapi bila kita pergi dengan pakar sejarah, kami terasa semangat tu. Ya, terasa perjuangan. Bahkan dekat Aceh tu ada satu orang perempuan bang yang dekat museum tu. Cerita dia je. Lupa dah apa dia. Nama. Tokoh pelayaran. Ada Tuan-tuan pergilah ke sana. ada Memang satu ruang rumah, satu rumah tu. ada cerita dia je. Sebab nak tunjukkan macam mana dia tu, ya Allah, sampai kena azab, menderita dia. Tapi dia antara seorang tokoh wanita yang penting dalam sejarah Aceh. Tapi masalahnya ustazah, ibu jual kuih. Ustazah tak ada jual kuih. Ya, tapi Ustaz tak tulis lah. Allah lupa. Nanti kita cari ya. Okey, tapi Sebenarnya tak apa. nota-nota tu ada, tapi Ustaz simpan kat mana dengan buku-buku Okey, yang Ustaz beli? cuma macam ni, kita memang kena berhenti. Sekarang kita memang kena berhenti sebab kita pun jaga masa juga ya. InsyaAllah nanti pada minggu-minggu akan datang kita sambung lah. Aceh ni tak habis ni. Ni baru masuk, baru mukadimah baru. Sebenarnya di Ya. Aceh ni kami pergi melawat sekurang-kurang 6 tempat yang semuanya syarat dengan pengajaran. 6 tempat. Masjid Raya Baitur Rahman, Ya. Muzium Tsunami Aceh, kapal PLTD Apung, Ya. kapal atas rumah, perkuburan besar yang terletak di Kampung Sirun, Masjid Baitur Rahmatullah, Masya Allah. dan kita belum juga lagi mengulas Ya. tentang banjir besar yang berlaku pada 27 November. Lepas tu ada lagi tau. Hmm. Kami jumpa dengan seorang wanita ya, yang dia menjaga kawasan-kawasan macam kita sifatkan kawasan Turki lah. Ya, kawasan perkuburan orang-orang Turki yang datang dulu punya ni kan, orang dulu. Dia menjaga, dan dia pada masa tsunami, adik kakak sekalian, adalah orang yang diheret, bukan diheret lagi dah, dihumban, digulung dalam tsunami itu sejauh-jauhnya. Dan dia Hampir kata 20 kilometer. Masya Allah. Hampir 20 Ya, kilometer. dan dia kata dia tak ada ingat apa benda pun masa tu, kecuali dia kata ni memang dah kiamat. Tapi yang dia ingat adalah satu selawat kepada Rasulullah SAW. Nanti kita akan sharekan selawat tu pada masa yang akan datang. Dan akhirnya dia berada di atas bumbung bangunan. Dan dia kata, ya, bahkan dia nampak macam mana ada bayi juga yang seolah-olah macam dihantar oleh ikan kan. Betul tak cerita Ya, dia? betul. Macam ada ikan yang hantar juga bayi tu selamat dengan dia ke atas bumbung tu. Kami masa dengar dia tu, memang dia menangis, kami pun menangis sekali dengar. Dan dia juga ya, dia macam ada kepakaran juga. Dan selawat tu rupanya kita tak tahu, tapi setengah orang yang tahu famous membacakan selawat tersebut. Ya. Macam mana kami nak kongsi? Tunggu akan datang. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Lepas tu Nampak gaya macam ni, cerita Aceh ni tak cukup dengan Muslimah kata tu siri. juga, dia ada cakap kan, dia ada panggil ustazah dengan ustaz. Lepas tu dia tak kenal, dia tak tahu kami ustaz ke kami ustazah, tapi dia minta nama je. Dia kata, oh ni Nur Hafizah ya, ni Azhar. Lepas tu dia cakap daripada ilmu yang dia belajar, daripada nama kita tu, dia kata dia boleh macam Firasat lah. firasat dia lah, macam mana sifat kita tu. Dia kata ini bukanlah ilmu yang maknanya 100% benar, dia kata, tapi dia belajar dengan guru-guru dia dulu, dan daripada pengalaman, pengamatan, pemerhatian, ada kemungkinan sikit-sikit tu betul. Jadi dia pun cakap lah ustazahnya apa, ustaz apa. Dan bila dia cakap ustazah tu, ustaz tergerak besar. Macam betul pula. Apakah dia? Itu nanti insya-Allah ya, pada masa yang akan datang. Apa pun, terima kasih pada Ustaz Dr. Azhar. Apakah bermakna ada siri kedua Aceh ni? InsyaAllah ya, kita nak kena berhenti dah ya. Terima kasih pada Ustaz Dr. Azhar. Terima kasih pada semua ya. Selamat menyambut Ramadan, menghidupkan, menghayati Ramadan. Kita doalah segala yang terbaik ya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi minta maaf salah silap kami. So kita jumpa lagi, dan jangan lupa tolong ya, tolong tengok
kita punya medsos Madinatul Huffaz. Minta tolong sangat. Mungkin ada yang tak tahu pun perjuangan kecil kami ya untuk mendidik generasi Quran, generasi Rabbani yang sudah sampai 10 tahun dah, alhamdulillah. Ya, Jadi satu apa yang perjuangan Tuan kecil. Besar mencela, insya-Allah 10 tahun bermakna kita sudah pun satu dekad dan Ya. kami pun sedang berjuang untuk mengeluarkan sebuah buku Traveler Madinatul Ya, Hufaz. travel tahfiz. Macam mana nak buat tahfiz tu ya? Madinatul Hufaz, yang perjalanan dia. Dan alhamdulillah tahfiz sekarang ini dalam satu masa ada hampir kurang 600 orang pelajar menekuni hafazan Al-Quran, pengajian akademik, pengajian agama, kepimpinan, akademik pula dalam bidang sains tulis, prinsip perakawanan dan pengajian Islam. Ya. Jadi apa yang sedang berlaku ialah pertama sekali kita sedang menyiapkan fasa yang ketiga dan insya-Allah pada sepanjang bulan Ramadan ni pun kami berdua akan buat live untuk mengetahui lebih detail tentang perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama 600 orang pelajar untuk berbuka puasa, tajaan berbuka puasa dan sebagainya, insya-Allah kami alur-alurkan. Yang paling penting ialah silalah tuan-puan pergi rujuk. Ya, jadi rakan kami, jadi sahabat Madinatul Huffaz melalui macam-macam platform yang ada ya. So terima kasih semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua mendoakan semua yang hadir pada malam ini dimustajabkan doa-doa kalian, diampuni dosa termasuk kami juga. Ya Allah, ampuni dosa kami. Allah cucuri kita dengan rahmat, dengan nikmat, dan ya Allah kurniakanlah kepada semua yang hadir pada malam ini nikmat Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami semua pada malam ini nikmat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. So terima kasih. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya akar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana,
saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marah. Karena Allah kita di sini, fisabilillah junjung dustur ilahi. Al-Quran dibaca, kaji dan fahami, dakwah manusia untuk menghayati tauhid, syariat dan akhlak. Asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Karena Allah kita di sini, fisabilillah junjung dustur ilahi. Al-Quran dibaca, kaji dan fahami, dakwah manusia untuk menghayati. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Hufaz. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Hufaz. Tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Hufaz. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah. Paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Hufaz. Tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas.